Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tuan-puan. Selamat datang ke monthly webinar. Ini adalah webinar bulanan yang insya-Allah saya cuba komit. Setakat ni dah ini ya kali keempat, kali kelima, kali keempat kelima macam itulah secara berturut-turut saya buat monthly webinar macam ni khas untuk mereka yang sebelum ni pernah engage dengan saya, yang pernah beli digital course saya. So saya buat sesi ni untuk kita engage, kita uh, jumpalah, kan. Appreciation daripada saya juga, tuan-puan yang dapatkan modul saya. Dan juga kalau ada soalan boleh tanya dalam sesi yang sebegini. Okay, soal dalam biasanya sesi ni dia open sikit lah. Nak tanya soalan dari segi fundamental ke technical pun boleh. Cuma untuk malam ni saya akan buka satu topik lah. Berdasarkan sebab sebelum ni saya buat kalau saya tak ada topik tu dia jadi macam tak ada isi sangat lah, kan. Macam nganga sikit lah. Walaupun ada soalan, jawab jadi tak structure sikit. So, setiap bermula bulan ni, insyaAllah, saya akan pilih satu topik untuk saya buat sharing. Dan juga saya akan jawab Q&A yang dah disubmit dekat dalam Google Form tu. Oh ya, dekat Google Form tu. Okay, jadi kena buka. Okay, so untuk malam ni, seperti yang saya janjikan, kita akan saya akan share macam mana cara kita nak susun kita punya campaign ads. Macam mana kita nak susun supaya iklan yang kita buat tu profitable. Maksud dia, kita run iklan, memang kita nak reach audience yang lebih ramai. Kita nak Yalah, kita buat iklan, kita nak lagi banyak leads, kan. Kita nak lagi banyak sale. Tapi kita nak menguntungkan kepada kita punya bisnes. So, kita akan cerita malam ni. Macam mana nak buat benda tu? So, sebelum tu, boleh tak saya nak minta tuan-puan tolong tulis dekat chat. Tuan-puan bisnes apa dan juga niche apa. Sebab saya akan cuba relatekan dengan audiens malam ni lah. Berdasarkan siapa yang datang ni. Saya cuba bagi contoh. Tuan Mazlan Pet Grooming Academy, Puan Lily Property, Puan Aini Apparel. Okay, so kita ada tiga contoh lah. Okay, so untuk nak kira, boleh saya tahu tak tuan puan yang join malam ni dah pernah run ads ke tak pernah run ads lagi? Lebih kepada uniform Puan Aini. Okay, pernah run ads? Dah? Okay, dah. Okay, so um, untuk sesi malam ni topik kita adalah tak ada topik. Topik tadi. Topik kita adalah macam mana, saya nak buat style macam ni sikit lah. Tak tahulah jadi ke tak, kan. Tapi kita cubalah. Macam mana nak buat iklan yang, macam mana nak susun iklan. Macam mana nak susun iklan supaya profit. Okay. So nak buat benda ni, kita ada beberapa calculation. Sebelum kita buat iklan tu, kita kena set dulu berapa, apa yang kita kena kira. Okay. Sekejap, saya nak kena buka balik audience punya kat mana, kan tak nampak orang yang nak join. Okay. So antara data yang kita kena kira dahulu sebelum kita buat iklan ni, kalau kita nak buat, nak pastikan kita punya profit, adalah yang pertama kita kena kira dulu berapa CPL max. Okay, sebelum tu saya kena intro dulu mengenai traffic light system. Okay, macam mana kita nak run iklan, kita nak pastikan benda tu profit. Okay. Ada satu metod yang cikgu saya ajar dan saya pakai sampai sekarang, adalah kita panggil traffic light metric. Traffic light punya method. Sekejap, saya cuba cari dia punya slide. Okey, yang ni. Okey. Sistem traffic light. Okey, apakah sistem traffic light? Maksud dia kita set satu benchmark. Iklan kita tu, kita nak tahu iklan kita yang kita buat, spesifik campaign yang kita buat tu, kan banyak campaign kita buat, kan. Ada 5 campaign ke, ada 10 campaign. Kita nak tahu campaign kita tu, adakah traffic light tu hijau, adakah traffic light tu kuning, adakah traffic light tu merah. Yang tu dulu kita kena kira. Apakah maksud traffic light hijau? Hijau tu maksud dia campaign yang kita buat iklan tu kita boleh scale up. Kalau sebelum ni kita set um, bajet sehari adalah RM20. Kalau dia hijau, kita boleh naikkan kepada RM30, RM40. So, tak semua kempen kita boleh naikkan. Kita hanya boleh naikkan kalau kempen tu hijau. Okay, itu yang first. Yang kedua adalah kempen kuning. Kempen yang kalau kita kategorikan kuning ni, maksud dia, kita hanya boleh maintain dan monitor pada takat tu je kita punya ads tu. Contoh, kalau kita dah set RM20 sehari,
RM20 sehari sajalah yang boleh boleh run untuk iklan tu. Kalau kita naikkan pada RM30, dia menjadi merah terus. Merah tu maksud dia kena stop terus iklan. Okay? So kalau yang kuning ni, strategi dia adalah kita nak maintain ataupun monitor dekat-dekat tu je. Okey, yang ketiga adalah traffic light merah. Traffic light merah ni maksud dia iklan tu tak kira lah kita sayang macam mana pun dia punya video tu kita rasa macam convert sangat dah, macam puas hati dah macam mana buat segala benda kan, rasa macam dah terpaling advance dah, tapi kalau masih merah traffic light dia, kita kena tutup juga ke mana pun. Okey. So sistem ni lah yang kita pakai. Jadi kita akan ada kira-kira. Kita nak kira berapa hijau kita, berapa kuning kita, berapa merah kita. So once kita dah kira semua benda ni, barulah kita boleh tahu kita punya campaign tu profitable ke tak. Nah, tu tujuan kita buat iklan. Kita buat iklan, kita nak leads, tapi pada masa yang sama kita nak iklan tu menguntungkan kita. Okay. So, ada kira-kira benchmark untuk iklan tu kalau merah adalah dia dah lebih 30% daripada margin gross profit. Jadi kita kira jangan risau. Um, saya ada masukkan dalam video course ni, cuma saya takut ada yang mungkin tak faham sebab dalam grup ada lagi yang masih bertanya benda macam ni, so mungkin saya perlu jelaskan lah. Okay? Uh, Kalau iklan kuning dan hijau tu apa ni? Okey, benchmark kos ikan kuning boleh sesuaikan mengikut data pas tak apa, biar je. Okey, so kita akan set yang merah dulu, okey? Jom kita kira siapa nak volunteer malam ni untuk saya kira untuk dia. So, kita nak kena kira adalah yang pertama adalah cost per leads. Okey, kalau yang tak tahu lah CPL ni apa, ni adalah cost per leads. Okey. Berapa ringgit yang kita keluarkan untuk dapatkan satu lead. Yang ni kita nak set maksimum iaitu warna merah. Okey. Okey. Nak kira CPL Max ni ada dua data yang kena tahu. Kita kena tahu margin keuntungan, margin profit kita berapa. Lepas tu barulah kita boleh set CPL merah. Merah adalah, okay, kejap, saya dia ikut flow dia lah. Yang pertama margin profit, CPL merah. CPL merah. Lepas tu kita nak tahu data conversion rate. Sebelum ni conversion rate dia macam mana? Okay. Maksud dia conversion rate adalah berapa close dalam uh, berapa leads. Dalam dalam berapa leads. Jadi kita kira. Maksud dia katakanlah leads tu 10, kita close berapa? Bahasa mudah di situ lah. Okay, so kita kira dulu conversion rate. CPL adalah cost per lead. Okay. Okay. Lagi yang pertama adalah uh, cost per customer. Cost CPC kita panggil. Cost per customer. Hmm. Sekejap, saya rasa terbalik. Tapi samalah benda ni. Saya nak susun ikut flow je. Dia CPC dulu. Okay. CPC dulu, conversion rate, barulah kita boleh kira berapa CPL. Okay, siapa nak volunteer untuk saya kira untuk dia? Ada tak yang nak volunteer? Okay, sekejap. Pernah, okay, point ini. Pernah run iklan tapi leads tak masuk. Okay. Tuan Mazlan, oh ada juga macam tu ya. Okay. Okay, siapa nak volunteer? Untuk saya buat kira-kira untuk dia. Kalau tak ada, saya bagi contoh lah. Tapi yang bagusnya kalau tuan-puan ada yang nak saya kirakan tuan-puan. Puan Lily, okay. Okay, Puan Lily punya gross profit berapa persen? Atau berapa ringgit? Kata kalau Puan Lily jual nak unmute pun tak apa. Sekejap, saya buka. Boleh unmute tak? Ataupun nak tulis je. Puan Lily, berapa ringgit harga baju uniform tu? Um, Sekejap Boleh, boleh, boleh. Okey. Saya bawa property. Sekali lagi, Okey. sorry. Saya jual saya property.
property agent, agent property. Oh, property. Okey, boleh. Okey, saya cerita bab property lah. Lain-lain saya tak pandai. Okey, okey. Okey, Apa? okey. Agent property. Boleh. Okey. Sebelum ni, saya cerita sebelum ni saya buat as manager ni sebab mungkin saya tahu secara asas saja. Okey. Tapi saya tengok saya selalu saya bila saya join dengan cikgu, saya dah nampak perkataan daily dan ataupun ambil dalam masa 3 minggu. Sebelum ni saya buat yang 3 minggu, saya dump duit saya dalam 300. Okey. Okey. Selalunya saya jual rumah Selangorku memang nampak orang kata lead banyak masuk. Tapi saya kena daripada lead yang banyak masuk tu mungkin cara saya presentation untuk as manager tu tak berapa proper lah sebab mungkin saya hanya tahu asas je lah. Tapi sejak saya join dengan cikgu punya ni, saya try untuk daily. So first kali saya ikut cakap cikgu, saya buat RM20. Okey. Okey, Oh, Pak jual Lily rumah yang dalam grup tu eh? Sorry, sorry. Ya, ya. Ah, okey, okey. Boleh, Dalam boleh. rumah Selangorku, memang kita boleh dapat benda tu makan sebab memang di kalangan customer-customer memang yang banyak yang tak mampu milik lah. Tetapi berbeza rumah Selangorku dengan rumah landed ni. Landed ni permainan dia lain. Permainan dia lain di mana saya kena cari orang yang betul-betul yang mampu beli rumah landed. Dengan rumah Selangorku, dengan landed berbeza. Bila Okey. saya buat rumah Selangorku, saya dapat lead yang banyak. Tapi saya kena kira DSR dia, apa semua, everything. Tapi di rumah landed ni agak payah dan agak sukar saya nak dapat whatever saya buat kawasan Semenyih. Port Dickson masuk, tapi saya lebih banyak kepada masuk messenger, marketplace. Tapi saya nak cari as manager ni sebab kita macam cikgu ajar itu ada yang kita boleh tahu berapa bajet bagi customer. Contohnya bulanan dia 1,600 ke hingga 2,000, 2,000 hingga 2,500 macam tu. Tapi nak dapat yang betul-betul berkualiti tu agak macam sukar lah juga. Puan dah pernah close ke landed? Pernah close tender tapi Okey. saya selalunya saya ambil lead yang orang yang otai-otai lah, dia bagi kita lead lah pada kita. Sekarang Ah, ni saya nak belajar, saya nak lead saya sendiri. okey. Yang Ah yang rumah Selangorku tu puan buat sendiri iklan. ya, ya, Okey. saya buat sendiri tapi menjadi. Saya dah Okey. banyak makan lah Okey. daripada rumah Selangorku tu, tapi saya nak landed dia punya commission tu jauh jarak daripada rumah Selangorku. Okey. Tak apa. Untuk contoh ni, boleh tak kita ambil yang puan pernah kira tak maksimum CPL semua ni? Tak pernah. Okey. Boleh tak kita gunakan contoh tu dulu? Sebab Boleh, yang pada mana saya, satu? kalau benda Yang tu mana boleh, satu? Nak yang rumah Selangorku ke yang nak rumah landed? Selangor kuku lah. Sebab dia, uh, ini perspektif saya je lah. Kalau Okey, okey. Selangor tu boleh dapat untung dan senang nak convert, kenapa tak fokus itu je? Sama je sepatutnya effort. Dia bukan sama je. Dia sepatutnya kalau kita boleh kira, kalau puan ada satu, saya nak relate balik dengan topik malam ni. Ada satu perkiraan yang berapa maksimum, berapa minimum ni. Sebenarnya Uh, puan akan nampak. Sebenarnya benda tu sepatutnya boleh Betul. naikkan lagi. Ha. Betul. Rumah Selangorku bukan selalu dapat yang orang kata square feet yang besar dan tu. Bila dah projek habis, kita kena balik arah. Okey. Faham? Cuma Jadi untuk dah habis cerita lah ah, benda tu. Rumah Selangorku tu. oh, Jadi dah habis tepat dah. lah. Dah tak jual dah. Tak payah jual dah lah. Jual tapi developer berbeza-beza. Kadang-kadang developer ada yang okey, ada yang demand. Hmm, hmm, Di situ permainan kita dah jadi lain. hmm, hmm. Okey. Tu saya sekarang beralih arah ke Seremban lah. Sebab kos dia rendah. Untuk rumah landed. Ya, Okey. that's why. Sebab Saya yang tu puan tak ada datang lagi. Saya nak relate juga dengan orang lain yang datang hari ni lah untuk Zoom malam Yelah. ni. So Ya, ya. kita nak hari ni kalau boleh kita nak kira dulu macam Boleh, mana. boleh. Boleh Boleh. Okey. So kalau saya boleh tahu rumah Selangorku tu berapa puan dapat commission kalau satu jualan? Kalau Puncak Alam tu 2,500. High rise Selangorku. Ya. Katakanlah. Okey. So, Puan Mumaji adalah 2,500. Ini Satu adalah kes 2,500 lah. pure profit lah. Memang terus dapat 2,500 tu. Tak ada Ya, tolak-tolak betul. lain. Dua ribu Okey. setengah saja. Okey. So, kalau ikut perkiraan saya, maksimum cost per customer, ini kalau kebiasaannya lah.
saya akan letak, kalau orang tanya, 30% daripada gross profit. Oh. Okey. So, untuk tuan-puan yang lain boleh tengok macam ni juga eh. Tuan-puan tengok berapa margin tuan-puan punya jual. Kalau baju, bajulah jual baju berapa margin? Berapa ringgit? RM50 ke RM100 ke margin untung. Lepas tu buat kiraan yang sama. Okey. So, 30% gross profit. Saya akan ambil macam ni. Profit kali dengan uh, 30% lah daripada profit. Iaitu adalah 30% daripada RM 2,500. Okey. So dia adalah, ya tekan kalkulator. 2,500 bahagi darab 0,3. So RM 700,500. Okey. Ini adalah maksimum. Kalau puan dah spend 700,500 tak ada sale, close. Close. Kena tutup iklan tu. Okay. So, benchmark dia adalah bila kita spend 750 ni, kena dapat satu customer. Okay. Dan 30% ni adalah hanyalah baseline lah. Maksud dia, Hmm. bukan baseline lah, benchmark yang average. Boleh decide sendiri berapa margin yang kita nak sacrifice untuk iklan. Contoh, kalau nak letak 20%, 20% lah. Kalau nak letak 10% lah, 10% lah. Cuma jangan terlampau konservatif. Maksudnya terlampau nak berjimat menyebabkan iklan tu kita tak boleh nak run sangat. Okay. So kalau normal kita akan letak, kalau bukan normal lah, kalau dalam industri benchmark saya akan letak 30% sebagai margin yang nak disacrificekan untuk buat iklan. Okay. Kenapa 30%? Sebab 70% daripada gross profit tu kita nak guna untuk berlain. Gaji kita, bayar tax, expenses business. So kita akan allocate 70% tu. So kita hanya letak 30% sahaja untuk gross profit. Okay. So kalau ikut puan punya leads sekarang ni, kalau daripada 10 leads yang dapat masa Rumah Selangorku tu, dapat berapa close? Ada tak number tu? Okey, sekali masuk lead lebih kurang satu hari lah. Boleh dapat sampai 30. tiga Bukan puluh lead. nak close satu. Close Uh, tu ah, satu hari saya dapat close sampai pernah sampai 15. Tapi converted dalam 9 gitulah. 9 yang betul-betul beli. Converted, yes. Okey, so kita ambil Converted mana saya dapat duit. okey. So kita ambil 9 tu. 9 leads 9 close daripada uh, 30 leads yang tadi 30 leads. Ya betul. Betul kan? Lebih kurang lah. Lebih Okey. kurang. So kalau yang ni kita akan dapat conversion rate. Berapa yang kita close betul-betul dapat duit bahagi dengan, bukannya yang potential yang betul-betul dapat duit. Bahagi dengan 30 leads. Okey. So puan punya conversion rate adalah 30%. Okey. So berapakah maksimum cost per lead yang puan ada adalah kita kira sebagai uh, 30% dari 30. Sekejap. Confuse pula tiba-tiba. Betul. 30% kali dengan CPC iaitu RM 750. So, banyak kos pelik ni. Besar ni. 0,3 kali 700,5. 225. Ya ke? Sekejap. Macam salah je saya kira ni. Sekejap Saya memang tak pandai. Sekejap. RM75. Uh, Kalau dia close 3 daripada 100. Sekejap. Saya tiba-tiba saya blank. Sekejap. Uh, Okay, gross profit kali 30 kali 80, 200 cost position. Okay, let's say conversion rate. Bahagi dengan satu close daripada 5 lead. 3 close daripada 10 lead. Okay, betul lah darat 0,3. Betul? Betul, betul. Okay, betul. So, C sebab dia nombor dia besar, jadi macam macam pening sikit. So, 0,3 kali dengan 750. Itu adalah CPL max RM 225. Besarnya nombor ni. Sekejap, bagi saya fikir ya. Macam tak logik. 30% daripada kos per lead merah adalah uh, 750 tu
maksimum. Ya, minum air. Sebelum. Bukan ke 9 tu, 9 close tu, kali dengan 2,500 bagi dengan 30%. 9 close kali dengan 2,500. Ya. Bagi dengan sama ada 30% ataupun 750. Uh, saya rasa dah betul lah ni. Sekejap. Oh, Sebab nombor puan besar. Betul lah 0,3. Okay. 0.3. Okay. So, selagi kos pelik puan tak lepas 225 ni, okay untuk run. Hmm. Sebenarnya. Sebab, dia macam ni. Kos per customer adalah 30% daripada gross profit. Sebab puan punya keuntungan 2,500. So, kalau kita set 30%, uh, kita spend 750, okay untuk dapatkan satu customer. Okay, so dalam 30 leads yang 30% conversion rate, maksud dia dalam 10 orang, 3 yang close. Okay, so yang ni adalah bahagi 3. Betul lah, 225. Sebab nombor ni besar sangat. Jadi macam tak Okay. make sense. Okay, so katakanlah saya letak 10% lah. Okay, 10% gross profit. Sebab nampak besar sangat. Saya tak logik. So jadi 225. Okay, so 250 kali dengan 0,3. Katakanlah nak sacrifice RM75. So maksimum CPL yang didapat adalah RM75. Okey. So sekarang ni puan punya CPL, puan kata tadi apa? Spend 300 kan? Spend 300, 300. puan dapat 30 leads. So CPL puan adalah RM10. Okey. So kalau saya di puan macam ni, saya akan spend lagi iklan lagi banyak. Sebab CPL RM10 ni jauh lagi daripada RM75. Okay. Itu cara kira dia lah. Okay. Okay. Confused ke? Cuma isu dia puan tadi sebab projek Selangor aku tu dah habis kan, Dah habis. dah tak ada ni kan. Hmm. So puan kena buat kiraan ni untuk rumah landed. Ya, Berapa betul. nak allocate? Contohlah rumah landed commission berapa? Kalau Podison intermediate 3,800. 3,800. Okey. Sekejap saya duplicate. Okey. Nak bagi guideline kepada puan lah nak berapa? 3,800. Okey. Okay, so katakanlah nak sacrifice 10% daripada keuntungan tu untuk buat iklan. So 10% daripada 38 adalah 380. Adalah 380. Okay. Sekarang ni dah run iklan dapat berapa leads? Tak dapat close. Uh, lead ada masuk dalam 6 lah. 6 lead tapi satu je close. 6 lead, satu close. Okay tu Ya. data tu. So Yep. conversion rate puan adalah 1/6, Ya, 16%. itu itu saya tak cuba spark tau. Itu saya Oh, buat tak buat biasa. iklan lagi lah. Dah buat iklan tapi Hmm. saya tak pakai yang spark tu. Okay. Faham. So, poin saya adalah, puan dah spend belum 380 ni? Maksudnya macam mana? Sekarang dah spend iklan berapa? Iklan iklan dah 2-3 kali lah saya masuk lah. Ha. Tapi saya bila tengok lead tak berapa masuk, saya akan keluar. Saya akan buat lagi. Masuk balik Okey. semula. Hmm. Sebab satu hari tu dia ambil RM20. Kalau tak ada, saya akan tutup. Ah, Ah, faham situasi saya? faham, faham. Tapi Dia, pada dia, saya macam awal sangat tu. Sebabnya CPM merah tu masih jauh lagi. oh ya ke? Ha. Oh Contoh, faham. macam yang ni, kita kira tadi kan, kita ambil 10% je gross profit. Even kalau CPL maksimum kita kira tadi 75. Even kalau puan run iklan tu, katakanlah RM20 sehari.
Sehari, 2 hari, 3 hari. Spend RM60 tak ada leads lagi. Okey lagi untuk run. Oh, ya. Sampailah. Tapi memang kita kalut lah kan. Tak ada lead langsung kan. Tapi Yelah, ini point sebab set sendiri. Set sendiri berapa? sebab sebelum ni saya uh, buat lead 1,000 hangus gitu. Faham. Okey. Hangus Faham. lah, hangus. Memang Ah, hangus lah. 1,000 tu buat satu kreatif ke banyak banyak video? Banyak, banyak. Saya Banyak video buat, tapi habis. ya, buat 300 saya buat yang long termnya, Oh, bukan lifetime daily. gadget tu. 300 sekali tu. Sekali masuk, seminggu kalau masuk 2-3 dah sakit. Okey. Okey. Memang sakit lah. Sebab saya Hmm. spend 300. Jadi Hmm. bila tu macam bakar duit lah. Faham, faham. Hmm. Itu susah nak kontrol. So buat buat iklan yang manual budget ni je. Itulah saya cuba Hmm. cari cikgu lah. Sebab tu saya Ah, cari macam tu. Okey lah. okey. Kejap lagi kita masuk topik macam nak susun iklan tu. Okey, Cuma okey. cuma sekarang ni kita nak kira dulu. Saya habiskan yang ni lah. Saya tak payah buka yang baru ni lah. So yang ini kalau saya jadi puan betul. Kos pelik saya akan set merah adalah 10% daripada 2,500 ni. CPL max saya boleh pergi adalah RM25. Ini. So, sorry, ini conversion rate. Kan dah kalut. Macam ni. Okay. So, bila kita dah set CPL max ni, saya nak balik kepada nota tadi balik. So, kita dah set maksimum adalah yang kita kena cut adalah um, apa tu? RM75. Now kita akan set berapa traffic light kuning dan traffic light hijau untuk kempen kita tu. Yang ni kita set sendiri. So katakanlah kita dah tahu CPL merah adalah RM75. Kita akan set CPL kuning. Biasa kita set bawah sikit daripada CPL merah. Iaitu kita ambil je dalam RM60 contoh. Okay? Dan kita akan set juga CPL hijau. RM kita letak contoh 40. Okey, macam ni. Ini kita letak sendiri tau based on berapa merah sebab kita dah kira merah ni. Kalau sampai RM75 merah memang kena tutup iklan tu. Tak ada cerita banyak. Kalau dia masih lagi dalam 60 ada leads mungkin nak maintain lagi 60 leads tu. Dan kalau dia bawah RM40 itu adalah yang sangat murah akan spend lagi. Of course kena monitor juga conversion rate. Kalau 30% ni tinggilah. So 90 daripada 30 leads ni tinggi untuk property. Pada saya property mungkin agak agak susah nak close. Satu daripada 50 ke saya pun tak pasti. Tapi yang ni agak tinggi lah untuk puan. So kalau saya di puan iklan ni saya akan naikkan lagi. Sebab kita masih lagi di bawah CPL Max 75 tu. Macam CPL puan RM10 je. Hijau memang hijau pekat lah boleh run lagi boleh scale up lagi kalau RM20 tak RM30 cuma nanti ad structure nantilah kita akan detailkan lagi. Okay. Ada tak contoh kedua yang nak saya kirakan? Siapa nak saya kirakan contoh untuk dia? Untuk dia dapatkan CPL hijau, CPL kuning ni. Ada tak siapa lagi yang nak? Puan Aini. Okay, boleh Puan Aini? Puan Aini adalah um, apa tadi fashion kan. Apparel uniform. Okay. Sekejap saya padam dulu yang ni. Okay. Puan ini boleh saya tahu contohnya lah macam mana satu jualan tu puan ini dapat gross profit berapa? Sama ada nak cakap unmute ataupun tulis dekat chat pun tak apa, tak ada masalah. Better cakap kot. Beres. Okay. Okay, kalau untuk uniform, Okay. satu baju satu Ha. baju margin lebih kurang RM50 lah. Margin. Betul. Okay. So margin adalah RM50. Okay. Ini baju apa ni? Baju kawat ke? Unif Selalunya baju baju corporate. Baju corporate. Okay. Kita custom custom. Okay. So, jap. Kalau baju corporate, dia adalah jual in bulk. Iya betul. Okay. Yang tu lain sikit kira dia. Dia akan kira macam yang biasanya ada tak average order value? Biasanya berapa berapa quantity yang orang order on average? Pernah kira tak? On average lain-lain juga. Ada yang paling minimum
10, ada Okay. yang sampai 200, macam tu lah. Okay. Minimum 10. Saya letak minimum lah, 5 dan 10 Okay. betul. So kita ambil lah yang minimum. Okay. Okay. So minimum 10 kali RM50 lah, betul? Betul. Maksud dalam satu order minimum boleh dapat RM500. Ah, Betul. Okay. betul. So um, so kita akan kira cost per customer. Cost per customer adalah 30% daripada gross profit. 30% daripada 500 adalah 500 kali 0,3 kalau ambil besar tak untuk puan? 0.3. Contoh lah, saya kira dulu 0,3 kali 500 ni adalah dalam 100 setengah. Kalau 100 setengah nak spend 100 setengah untuk profit. marketing, tinggi ke rendah? Uh, Asyik okey je. Okey je lah, okey. Okey, sebab kita dapat net profit 300 setengah lah. Okey. Uh, Okey, so yang ni 30% daripada RM500 kita akan dapat 100 setengah. So crew or by crew, kalau spend dah 100 setengah kena dapat juga satu customer. Okey. Ada tak hmm. conversion rate sekarang? Berapa close dalam berapa lead? Alamak. Sebab kalau yang beg biru ni, saya pernah pakai sekali je. Tak beg biru pun tak apa, Sekali meta dan pun tak apa. Ini tak Meta. semestinya uh, Oh, tak okey. semestinya TikTok. Dia macam semua nak buat Secara iklan dekat Google secara ke. total lah. Secara Secara total. total. Kita nak buat campaign, nak meta ke sama je. Oh, okey. Ha, Kalau basically lebih kurang kalau total leads saya. Total leads untuk uniform lebih kurang 30 leads. 30 lead boleh close berapa? Boleh close 10. 10. Sama jugalah 30%. Hmm. Besar juga. Okey. Bagus ni iklan iklan puan ni. 30%. Betul. Betul. Ini secara total lah kita, Ha, sebab beg ha. biru je kita belum test lagi. Faham? Beg biru nanti boleh tengok macam ni. Dia yang penting ni cost per customer ni. So, Okay. sekejap kita kira. Okay, so 30% daripada 30% lah conversion rate. Okay, so cost per lead merah adalah 30% daripada margin tadi darab dengan RM150. So, CPL maksimum adalah RM50. Okay. 50. Betul tak? Betul lah kot. Tak salah kira. Mana? Faham. 45. 45. 0,3 kali 100 setengah. 45 betul. Okey. So, sekarang ni punya CPL berapa? Alamak, Tahu mana? tak? Tak tahu. Tak tengok. Tak. Okey. So, daripada kira-kira ni kita boleh nampak. Kalau puan punya bisnes ni, Hmm. CPL dia maksimum RM45. So, puan boleh set. Contohnya, Maksudnya kalau ini per leads per list. RM45. Per list. Betul. Ini paling maksimum ke macam mana? Maksimum. Merah. Merah. Kalau Ha. atas lepas tu tak, saya kena stop lah kiranya. 45, 40 stop dah. Kalau saya 45. akan jadi konservatif sikit lah. Saya akan letak 40, 45. Kalau 40 each tak ada lead Oh. langsung, memang saya tutup je. Oh, sebab kalau Meta lebih kurang RM17, RM20 Ha. macam tu. Murah tu. Ah, So, kalau yang ni, katakanlah yang meta, sekejap kita habiskan yang ni dulu. Okay. So, katakanlah CPL maksimum 45. So, CPL kuning kita letaklah mungkin, ini untuk monitor je. Kita letak 38 contoh. CPL hijau adalah mungkin 35. Okay. Ataupun Macam 30. mana nak tentukan kuning dengan hijau tu? Kita yang set. Oh, okay. Berdasarkan berapa kita nak allocate. Sebenarnya macam tu. Contoh, kadang ada satu kempen tu, dia dia dapat banyak lead, 100 lead, dah lama run kan, dia pada Hmm. kuning, contohnya 38. Saya maintain je. Sebabnya dia bagi banyak leads dan dia konsisten. Hmm. Kalau macam ni, saya akan letak je 30 ataupun 25. Selagi dia tak cecah 30, saya boleh scale up lagi. Daripada spend RM20, pergi RM50. Naik lagi, naik, naik, naik. Sampailah CPL dia tu pada 38, which is kuning. Masa tu lah saya maintain dekat situasi dekat dekat kat mana berapa tak kisahlah berapa Oh, yang kita letak bajet tu. So oh, okay. kalau sekarang puan punya CPL adalah
RM17 itu adalah hijau. Ha. Okay. Ha. Kalau saya Sebab akan saya naikkan lagi sekali. membayangkan Ha. kalau Meta ni, wah kena RM1 lebih, RM2. Oh, tak. Payah tu dapat RM1 lebih. Tu yang oh kena cari cara lain pula, kena TikTok pula tengok macam mana. Kadang tak perlu tukar pun kan. Kadang Meta jalan okey-okey dah ni. Apa Ha. apa. Kalau conversion rate ni lah betul 30%. Ha. Uh, So, inilah kira-kira dia. okay, okay. Okey. So Sekejap, saya punya tadi berapa? Maksimum 45. 45. Kalau ukur ni 38. Ha. Okay, alright, faham. Ha. Kalau nak sacrifice 30% lah. Kalau nak kurang lagi letak 20%. Tak kisah. Kita je yang decide benda tu. Okay, Ha. okay. Cuma jangan konservatif sangat. Konservatif maksud dia memang nak dapatkan RM1, RM2 tu konservatif lah tu. Maksud dia kita sanggup tak spend sebab sebenarnya kita punya margin lagi besar. Kalau kita ada lagi margin untuk spend sebenarnya. Ha. Faham. Tapi sebab macam saya ni, macam dia tak menentu tau. Kuantiti bug orang order tu. Okey. Ada yang besar, ada yang kecil. Tu lah. Tapi saya letak Ha. tu ya, saya letak minimum 10 lay tu. Ha. Ini minimum lah ni. Maknanya kalau order 20 memang jackpot lah. Betul. Ini minimum. Minimum 10. Hmm. Okay, 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 faham. Dia ada musim tak benda ni? Um, Boleh katakan lah bulan 9 ke bulan 12. Musim orang tempah baju. Yes, ini sebab mungkin saya punya apa circle sebelum ni more kepada universiti. Okey. So lecturer untuk student, sebab kita ada medical punya juga tu yang mostly student lah. Faham? Hmm. Student. Okey. Student. Okey. Sebab diorang baru masuk bulan 10, diorang belum masuk bulan bulan 10 baru Oh, masuk, okey. bulan Masuk sem 11 baru. Masuk yes sem masuk baru. sem baru. Okey. Uh-uh. Okey. So, puan buat iklan direct uniform untuk universiti macam tu lah. Yes, betul. Hmm. Lab coat dan juga scrub. Scrub. Okey. So, kalau nampak macam ni, kalau saya akan scale up lagi lah. Tu ya tengok. Mahal ke ni? Sebab saya pun tak boleh nak tentukan mahal ke tak sebenarnya. Kita Ha. main main jalan je. Faham? Uh, Sekarang dah nampak dah macam mana nak tentukan dia. okay, faham. Sebab saya letak sehari RM20. Oh, sikit sangat. Oh, Dah okay. lah kalau macam ni, dah lah kalau macam jadi kita masuk yang kat belakang tu lah macam mana nak scale up lah. Okay. Okay. So kita ambil nombor ni dulu lah. Okay. So terima kasih Puan Lily dengan Puan Aini untuk case study tadi. So ini yang pertama, kita dah set kita punya traffic light hijau, merah, kuning. Okay, now macam mana kita nak buat susun structure iklan kita tu supaya profitable. Okay, jom saya tunjuk. Okay, cara nak testing iklan. Dia start dengan cara nak testing iklan. Okay. Okay. So, kalau yang tak tahu, testing iklan ni adalah kita takkan tahu video ataupun kreatif yang kita buat untuk iklan tu berkesan ke tak. Kita tak tahu unless kita test. Okay. So, kenapa kita kena test benda tu? Supaya kita nak kurangkan risiko kita rugi. Kita nak kawal kita punya cost iklan tu supaya tak overspend, supaya tak underspend. Okay. Kita nak maksimumkan performance tu supaya bajet yang kita letak tu fully optimized dan kita nak kurangkan pembaziran. Okay. So, sebab tu kita kena buat testing. Testing ni maksud dia setiap video, setiap copywriting, setiap poster yang kita buat tu, kita kena test. Kita kena tengok bila kita run iklan berapa performance dia, baru kita tahu iklan tu convert ke tak. Okay? Ada beberapa cara yang kita boleh test iklan lah. Yang ni untuk testing iklan ni kita panggil sebagai A/B testing. Antara A dengan B yang mana yang convert. Untuk kita nak cari contoh, kalau A ni convert iklan jenis A tu convert 20%, iklan jenis B ni convert 50%, kita punya iklan B ni lebih perform. Itu je point dia. Antara dua content, kita nak tengok yang mana yang perform. Okay? So, bila kita dah tahu dapat result macam ni, A dengan B lagi perform, kita akan tutup campaign A, kita akan run campaign B saja dan kita akan tambah lagi campaign-campaign lain supaya lebih banyak winning ads yang kita dapat. Okay. So,
dalam kita nak buat A/B testing secara general, saya brief dulu. Kita ada banyak benda yang kita boleh buat testing. Okay? Yang pertama adalah kita boleh test headline dia ataupun copywriting. Contohnya video yang sama, kita boleh tukar copywriting. Copywriting A, copywriting B. Tapi uh, poster ataupun video yang sama. Itu testing yang pertama. Ada 5 jenis test. Yang kedua adalah kita test kreatif ataupun poster tu. Headline dan copywriting sama, tapi video ataupun poster yang berbeza. Kejap lagi saya akan tunjuk contoh dekat belakang. Testing yang ketiga adalah kita nak test audience segment. Maksudnya kita gunakan video yang sama, kita gunakan copywriting yang sama, tapi kita nak test audience. Audience ni ada satu kita letak interest, ada satu kita letak umur 20-50, ada satu kita letak lelaki saja. Macam tu. Kita nak test antara audience A dengan audience B mana yang lebih perform. Okay. Test yang keempat adalah jenis campaign ataupun jenis funnel. Contoh, kita nak buat campaign jenis engagement ke, campaign jenis traffic ke, campaign jenis form ke, kan ada banyak jenis campaign yang kita buat untuk dapat leads. Kita kena test juga A, B antara dua tu supaya kita tengok conversion yang mana lebih bagus. Okay? Dan yang kelima adalah test platform periklanan. Kita buat test dekat Meta, ini ya, kita buat test dekat TikTok, kita buat test dekat Google. Dan then kita tengok dekat mana yang convert better. So ini dalam kategori A/B testing. Kalau tak faham boleh terus tanya. Okay. So dalam struktur iklan tak kisahlah dekat TikTok ke, dekat Meta ke, dekat Google mungkin lain sikit. Tapi struktur dia lebih kurang macam ni juga. Dia ada 3 struktur. Dia ada campaign level. Okay. Dia ada ad set level dan dia ada ad level. Campaign tu apa? Campaign adalah tempat kita set up kita punya objektif. Contoh untuk Meta ataupun TikTok dia ada campaign jenis lead, campaign jenis traffic, campaign jenis engagement. Itu dekat Meta lah. Okay. Semua tu sama je untuk dapatkan leads. Tapi dia ada jenis-jenis campaign yang berbeza. Struktur yang kedua adalah ad set ataupun ad group. Ad set dan ad group ni adalah tempat kita nak setting kita punya audience. Umur berapa, jantina berapa, lokasi dekat mana, berapa bajet kita nak letak. Optimization kita nak buat apa? Optimization untuk leads ke, optimization untuk page view ke, optimization untuk OIC form ke, placement letak kat mana? Dekat Facebook saja ke, IG saja ke, all placement ke, yang tu dekat ad set ataupun ad group. Yang ketiga adalah kategori ad. Ad tu adalah tempat kita buat setup headline, kita buat setup copywriting, poster, video, kita letak button semua dekat ad. Okay. So far clear tak yang ni? Adakah perlu saya buka Ads Manager? Boleh tak komen dekat chat? Nak saya tunjuk dekat Ads Manager ke tiga-tiga ni? Ataupun kalau saya explain macam ni dah cukup faham? Okay. Pemasaran dah faham. Point ini nak. Okay. Saya tunjuk. Contoh lah. Ads Manager. Okay, boleh. Jom kita buka. Sama je buka mana-mana. Saya buka Meta lah. Dekat TikTok pun boleh. Saya tunjuk jap. Tak ada masalah. Okay. Saya buka akaun sini je lah. Okay. So, ni kat sini. Kan ada 3 struktur. Sorry, mana tadi? Ini. Campaign, ad set dan juga ad. Okay. Untuk Meta, ini. Campaign, ad set, ad. 3 ni. Buka kat sini. Okay. Contoh, campaign engagement kita buka satu. Okay, yang ni. Ini adalah campaign, ini adalah ad set. Campaign tempat kita set engagement tadi, kita set objektif. Yang ni kita ambil campaign engagement. Ad set, asal dia bilang, ad set ni lah tempat kita nak set up conversion, kita nak set up budget, kita nak set up lokasi, kan? Kita nak set up apa tu, umur, jantina, yang tu dekat ad set. Dekat iklan pula, asal dia macam tu. Okay. Dekat iklan pula adalah tempat kita letak video, tempat kita letak copywriting. Ni video dekat sini, kita boleh add, letak ni. Okay, kita boleh buat video, copywriting, ni gambar, okay, copywriting, tentu. Okay, so dia kalau kita keluar dekat sini, ini campaign, ini ad set, ini ad. Okay, so far boleh follow. Ini untuk Meta. So dia ada 3 level ni. Untuk TikTok pula, jom kita buka TikTok. TikTok.
Okey, so untuk TikTok, sekejap saya cuba buat satu kempen. Ini akaun mana? Bagi dia loading sekejap. Okey, ini akaun saya, boleh. Kempen. Untuk TikTok, beza dia, dia panggil sebagai ad group. Dia kat tepi ni. Campaign, ad group, ad. Okay, so kalau saya create satu, okay, ini adalah tempat kita, katakanlah kita nak buat iklan leads. Okay, kita iklan leads. Ini adalah tempat kita set up objektif. Ini objektif banyak objektif ni. Contoh kita nak ambil leads. So kita continue. Dekat ad group adalah tempat kita nak um, set audience, set budget, set placement. Okay. So dekat sinilah untuk TikTok. Ni place optimization, kita nak form contoh. Kita nak keluar iklan dekat mana, kita nak keluar dekat TikTok saja. Okey, lepas tu orang Malaysia umur berapa, jantina, yang ni dekat ad group dipanggil dekat TikTok. Dan yang ketiga adalah ads. Ad adalah tempat kita nak buat video, copywriting, kat belakang ni. Video, copywriting, headline dekat bahagian ad. Sekejap, dekat sini. Video copywriting, CTA button ke. Untuk TikTok, rupa dia lain sikit lah. Dia, kat sini. Okay. So, saya nak cerita pasal structure ni. Dia ada campaign, ad group, ad untuk TikTok. Untuk Meta, campaign, ad set, ad. Itu je beza dia. Beza dia. Okay. Okay, so far boleh follow. Itu adalah ad structure. Boleh Sama je, betul. Sama je puan. Okay, so itu adalah ad structure. Okay, macam mana kita nak susun? Ni kita nak susun pula ni. Okay, so kita nak test dulu, sorry. So kita nak test, katakanlah test yang pertama, kita nak test campaign. Kita nak tengok antara campaign objektif engagement ke objektif traffic. Ni untuk Meta lah. Engagement ke traffic ataupun engagement ke form yang convert ataupun yang lebih murah CPL dia. So kita akan run dua campaign yang sama tapi hanya berbeza objektif saja. So objektif satu katakanlah campaign engagement, kita set up audience sama. Katakanlah lelaki sahaja umur 20-50 contoh. So video yang sama, copywriting yang sama, poster yang sama. Kita akan guna untuk iklan. Dan untuk objektif yang kedua, yang ni kita pakai form atau kita pakai iklan traffic ke tak kisah. Kita pakai audience yang sama. Ni audience satu. Masih lagi lelaki 20-50. Headline sama, copywriting sama, video yang sama. So untuk A/B test ini kita nak test antara objektif. So sama je yang lain. Satu audience sama, copywriting sama, video sama. Cuma berbeza adalah objektif saja. So bila kita run dua ni, kita akan compare. Kempen objektif traffic yang okey untuk kita ke dari segi leads yang masuk ataupun kempen jenis engagement yang okey untuk leads kita masuk. Ini kalau kita nak test dekat campaign level. Okay. Testing yang kedua, kita nak test audience segment. Okay. So kita dah decide satu campaign saja. Katakanlah campaign engagement untuk leads. Okay. So kita akan test dua audience. Audience yang pertama katakanlah kita ambil lelaki je. Lelaki, headline dia, poster, copywriting. Okay. Test yang kedua, kita nak run campaign engagement yang sama, tapi kita ubah sikit dekat ad set tu. Di mana kita letak audience perempuan saja pula. Perempuan saja, tapi kita masih menggunakan poster dan juga copywriting headline yang sama antara dua ni. So, beza dia dekat audience je. So, bila kita buat macam ni, kita akan test. Orang lelaki saja yang senang convert ke, ataupun orang perempuan saja yang senang convert. Ataupun kalau kita nak buat jenis area pun boleh juga. Katakanlah KL Selangor, kita letak satu audience satu. Yang bawah ni kita ambil mungkin Kelantan Terengganu contohnya. Kita just nak test antara orang Kelantan Terengganu dengan orang KL Selangor mana yang senang convert. Kita gunakan kreatif yang sama, tapi kita boleh test dua-dua ni. Okey, daripada sini kita dapat result. Oh, sebenarnya audience Terengganu Kelantan yang senang lagi nak beli contoh tadi uniform contohnya. So kita tahu, oh lagi senang nak beli run dekat Terengganu Kelantan je lah. Jadi macam tu. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita kena test. So, ini adalah testing jenis yang kedua. Kita nak test audience. Okay. Kalau tak faham, just stop saya. Just komen je. Saya lajukan je lah supaya tak terlampau uh, panjang sangat saya explain. Kerana tak perlu. Saya ada tendensi sikit nak terlebih explain ni.
Okey. Yang ketiga adalah kita nak test headline. So, untuk test headline kita gunakan satu jenis campaign, satu jenis audience. Kalau laki lah ataupun laki perempuan kalau umur 20-50, 20-50 lah. Kalau mungkin kita nak letak detail targeting, interest something. Tak kisahlah kita fix dekat audience tu, tapi yang ni kita nak test dekat headline. Dua-dua ni video yang sama, copywriting yang sama, kita just tukar headline saja. Headline tu dekat mana? Yang dekat ayat yang pertama dalam copywriting tu. Kalau untuk Meta. Kalau untuk TikTok adalah mungkin the first 3 second tu. Video headline yang depan-depan hook tu. Video belakang sama je. Kita tukar yang depan tu je. So kita nak test antara headline satu dengan headline dua mana lagi okey. So kita akan gunakan A/B testing yang jenis yang ketiga iaitu kita nak test headline. Okey. Testing yang keempat, kita nak test copywriting. Ini untuk Meta lah kot. TikTok kita tak sangat copywriting ni. Untuk test copywriting, kita gunakan satu jenis campaign, satu jenis audience, tapi kita variasikan dekat kita punya copywriting. Poster yang sama, headline yang sama, tapi copywriting satu dan dua berbeza. Jadi kita tengok antara satu dengan dua mana lebih convert. Okay. Yang kelima, kita nak test video. Objektif yang sama, audience yang sama, kita hanya tukar dekat video saja. Copywriting sama, headline sama. Kita tukar je video satu, video dua. Kita test. Nak tengok antara dua video tu, antara dua poster tu mana yang lebih convert. Test yang apa lagi? Test yang keenam adalah kita nak test platform. Ni tadi. Katakanlah platform utama Meta, kita gunakan objektif yang sama. Katakanlah ini form, ini engagement, tak kisah. Audience yang sama, orang lelaki juga, lelaki je. Poster yang sama, video yang sama, copywriting sama, headline sama. Benda yang sama kita buat setup dekat TikTok juga. Headline sama, copywriting sama, poster yang sama. Audience pun sama, objektif pun sama contohnya. So kita tengok antara dua tu, yang mana highly convert untuk bisnes kita. Okay. So kenapa kita nak kena kira tadi dulu CPL max semua tu? Sebab itu yang penting untuk menentukan kita nak grow ke tak adalah dia tak kisah apa platform mana sebenarnya. Asalkan benda tu convert untuk kita, masih lagi dalam kita punya margin traffic light hijau dan kuning, mana-mana platform pun okey je untuk run. Okay. So macam mana kita nak tahu? Contohnya lah katakanlah kita run dekat Meta tadi dapat CPL berapa, dapat CP customer, cost per customer berapa. Dan kita run benda yang sama dekat TikTok juga. Kita tengok adakah mungkin biasanya pengalaman saya TikTok CPL dia akan murah. Memang akan lagi murah. Cuma conversion rate dia akan sedikit rendah. Kalau dekat Meta mungkin 30%, dekat TikTok mungkin 10% macam tu. Tapi disebabkan CPL dia rendah, jadi cost per customer pun lebih kurang sama je. Yang itu kita analisis dekat belakang lah. So point saya adalah kat sini kita kena test dua-dua platform ni untuk kita tahu platform mana yang sesuai untuk kita. Kalau kita nak test. Kalau Meta dah okey, jalan je lah kat Meta. Tak perlu pun test kat TikTok sebenarnya. Kita just kena scale up. Itu topik yang kejap lagi. Okay. So, ini cara yang saya buat lah. Ini contoh lah iklan yang saya buat. Macam mana saya ada banyak-banyak campaign macam ni run serentak. Ini yang dah off lah. Okay. So, sebab saya dah letak set. Contohnya CPL maksimum saya adalah RM11, RM12. So, saya akan jalan je iklan tu. Ini video lain lah. Video lain untuk semua campaign ni. Perasaan bajet ni lain. Ni 90, ini 60, ini 30. So, berbeza mengikut traffic light yang kita monitor. Ada iklan tu kita boleh naik sampai RM90 sehari. Tapi dia masih lagi bawah CPL merah, saya teruskanlah RM90 tu. Sebab tu yang penting kita nak kira CPL merah ke tak tadi. Ada iklan contohnya, di bawah spend 60, tapi CPL dia dah RM12 untuk video tu. Contohnya lah, sebab ni banyak video lah. Untuk video tu RM60 je boleh bagi. RM60 je lah sebab dia dah kuning dah, RM12. So itu cara kita nak monitor dari segi testing tadi itulah. Okay. So mana iklan yang di bawah kita punya merah, kita off. Berdasarkan testing kita ni. Kan? Testing tu, mana ads yang tak perform, kita tukar campaign. Kita buat testing yang lain. Contohnya katakanlah video dah ada, kita dah test copywriting. Copywriting dua-dua ni macam antara dua copywriting ni yang ni okey. Ataupun merah, kita dah spend RM40, tak ada tak ada list kan. So kita buat campaign baru, boleh guna video yang sama tapi kita test copywriting lain pula ataupun kita test headline yang lain pula. Kalau katakanlah copywriting tu dah okey, kita test pula copywriting tu dengan video lain pula. So dia unlimited tau campaign ni. Jangan terhad kepada satu campaign iklan saja. Maknanya
Jangan terhad kepada satu line ni je. Kita nak pastikan kempen tu perform juga. Kalau tak perform, tutup, buka test lain. Test copywriting pula, test video pula. Ah, macam tu. Okay. Mana ads yang perform, kita scale up dia. Katakanlah bajet tu dah letak RM20, kita naik kepada RM30. Kita naik kepada RM50. Kalau CPL tu masih lagi hijau, naik lagi RM100. Contohnya, naik sikit-sikit lah. 20 ke 30% dalam satu masa. Dan selang 3 hari. Kita dah naik RM20 hari ni, katakanlah kita RM20, kita naik RM30. Okey. Selang 3 hari. Katakanlah CPL tu masih lagi hijau ataupun kuning, naik lagi 30% daripada RM30 tu. Naik 45 pula contohnya. Okey. Monitor lagi 3 hari. Kalau dah kuning, maintain. Okey. Rekodkan apa yang berkesan atau tak sebab kita nak improvise. Kita nak sentiasa improvise kita punya iklan. uh, kita buat decision based on data yang kita dah kira tadi. CPL, CPA, CR, ROAS. Yang tu kita kena siap-siap supaya senang kita nak monitor kita punya iklan. Okay, so kita nak buat benda tu sampai bila? Ini soalan yang biasa lah. Sampai bila saya nak kena buat benda ni? Sampai kita dapat result yang okay, sampai kita boleh scale up iklan tu, uh, sampai kita boleh kembangkan kita punya bisnes lah. Contohnya leads tu makin ramai, kita dapat lagi ramai customer. Lepas tu kita boleh hire team sale pula. Team sale pula yang tolong buat closing, kita naikkan iklan bajet. Daripada team sale seorang naik 3 orang pula team sale. Benda macam tu. So kita kena naik, 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 naik. Sampailah kita dapat result yang kita nak. Okay. Ini ada soalan Pak Azman. Berapa lama kita nak jalankan iklan tu untuk test setiap set tu? Okay. Kita akan test tu. Jawapan dia seterusnya. Saya punya, sekejap. Saya nak baca soalan sikit. CPR adalah CPR. CPR ni apa Tuan Syaril? Cost per result. Cost per result. Ke? Ke cost per customer? CPR tu apa? CPR tu adalah cost per result kan? Cost per result. Tuan lambat sikit tadi. Dia akan, kalau saya akan ambil cost per customer. Saya tak ambil cost per lead. Saya ambil cost per customer. Nanti saya upload video ni dekat YouTube. Tuan boleh tengok daripada awal. Kita dah kira CPL, CPC dekat awal. Saya akan ambil cost per customer. Sebab dia akan menentukan berapa margin profit yang kita nak leburkan untuk iklan. Saya tak ambil CPL, saya ambil CPC. Okay. Saya punya tak keluar lead. Kalau Puan Lily tak keluar lead, kena tengok iklan tu dah sampai belum threshold. Contohnya tadi berapa RM40 kalau tak dapat RM40 lagi, jalan je dulu. Kalau RM40 tak dapat leads, tutup, tukar iklan. Yang ni. Contohnya video tu dah ada, mungkin tukar copywriting. Buat testing copywriting. Ataupun pada saya copywriting ni macam kurang sikit lah impact. Paling senang, paling kuat impact adalah kita kena tukar video. Ataupun kita tukar audience. Contoh, puan dah buat iklan tu, audience tu mungkin terlampau broad. Dia banyak faktor tau. Saya susah nak gauge. Kita kena test. Contoh katakanlah puan buat hari ni umur dia 20-50, test yang tak ada leads tu. Puan buat balik kempen tu, cuba kecilkan umur tu berdasarkan avatar. Contohnya kalau dah cari orang yang mungkin siapa yang puan nak cari tu. Contoh katakanlah puan nak cari orang yang boleh buat decision yang mungkin ada position dalam company untuk jual baju tadi tu kan. So mungkin nak cari umur yang 30-50 ataupun 40-50. So cuba kecil tu. Itu adalah kategori kita test audience. Kita gunakan video yang sama, copywriter yang sama, tapi test dekat audience lain pula. Ataupun letak interest. Macam tu lah. So kalau tak ada result, tutup terus. Dia dah kategori merah kan. Spend RM40, tak ada lead, tutup. Buat iklan baru. Berapa lama kita nak jalankan iklan tu untuk setiap test tu? Bergantung kepada CPL, Puan Azma. Kalau bergantung pada CPL dan bergantung kepada ad spend. Okay, macam ni Katakanlah kita punya CPL maksimum tadi adalah RM40. Okay, so katakanlah kita set campaign kita tu RM15 sehari. So sehari RM15, 2 hari RM30. Tak ada leads lagi. Nak jalan ke tak? Jalan lah. Sebab kita punya CPL adalah RM40. Sampailah CPL RM40 tu tak ada leads, tutup. Ha. Kalau CPL RM40, kita buat iklan sehari, kita letak RM40, sehari kena tutup terus lah. Jawapan dia akan jadi macam tu. Tapi kalau praktis saya akan start kecil dulu. Kenapa? Sebab kita nak test dulu campaign tu jadi ke tak. Barulah kita nak scale up sikit, sikit, sikit. Supaya kita tak salah letak bajet. Berapa lama nak test bergantung kepada berapa ads yang kita allocate dan juga berapa lama
berapa CPL maksimum kita dan juga berapa lama kita nak run. Okay, CPC mean customer yang dah berjaya close. Oh, orang yang dah isi borang kita. Yang dah berjaya close. Yang dah isi borang tu baru CPL. Baru cost per lead. Contoh daripada 10 orang yang isi lead tu tak semestinya semua close contohnya. Ataupun close satu. Tuan kena ambil kira daripada cost per customer. Bukannya cost per lead. Okay. Saya nak go through terus kepada next. Okay, macam ni. Ini nak menjawab soalan Puan Azma. Okay, macam ni. Let's say, katakanlah saya ada bajet 100 hari. Okay. Dan saya hasilkan 5 jenis kempen untuk testing tadi. Okay. Katakanlah kempen ni saya nak test poster. Okay. Katakanlah target CPL saya ada RM10. Okay. RM10. Maksimum lah. RM10 merah. Okay. So saya ada bajet 100, saya akan buat 5 kempen pada bajet RM20 satu kempen. So, setiap kempen ni saya akan test poster. Copywriting yang sama, audiens yang sama. Katakanlah saya dah tahu dah audiens saya yang betul-betul firm. Contoh, saya mencari business owner. Okay, business owner yang bisnes dia dah mungkin skala sederhana. Dia bukan baru nak start di skala sederhana. So, business owner yang skala sederhana ni umur dia berapa? Contohnya, umur yang saya cari adalah 35 sampai 50. Tu, saya dah set dah audiens tu. So, saya tak test audiens dah. Saya terus set audiens yang saya nak. Contohnya, lelaki perempuan saya tahu yang banyak buat decision untuk cari marketing services, contoh saya lah adalah orang lelaki. So saya punya audience adalah lelaki 35-50 macam tu. So apa yang saya nak test adalah saya nak test poster saja sebab audience saya dah fit. Untuk tuan-puan pun sama. Tuan-puan kena kenal siapa audience tuan-puan yang tuan-puan nak close tu. Set umur dia, set jantina dia, set lokasi dia, yang tu dah fix, yang lain kita test. Kita test video, kita test copywriting. Okay. Untuk contoh ni saya nak test poster. Uh, Copywriting sama, audience sama. Okay. So saya letak bajet RM20 sehari. So RM20, 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 RM20. Saya susun kempen ni kepada 5 kempen saya jalan serentak. 5 kempen jalan serentak, RM20 satu. Okay. Ini contoh. Okay. So selepas 3 hari, kita dapatlah result ni. Okay, kempen poster nombor 1, kita letak bajet RM20. CPL dapat RM15. So, tutup. Kenapa tutup? Sebab dia dah lebih daripada RM10 saya punya bajet. Kempen poster 2, saya dapat CPL RM8. Saya maintain lah pada RM20 tu. Saya tak boleh scale up um, sebab dia dah kuning. Kalau saya naikkan bajet dari RM30, mungkin CPL dia jadi atas daripada RM10. Jadi saya kena maintain je RM20 untuk kempen tu. Okay, untuk poster yang nombor 2 ni. Untuk poster yang ketiga, katakanlah saya dah run RM20, dapat CPL RM20. Spend RM20, dapat satu je lead. Tak nak lah, tutup. Tutup. Sebab CPL saya RM10. Okay. Kempen yang poster yang keempat ni, saya letak RM20, saya dapat CPL RM3. Oh, murah, hijau. So, saya pun scale up benda ni. Daripada bajet RM20, saya naikkan kepada RM40. Saya naik dekat bajet tau. Dekat bajet tak kisah kat kempen ke adset, saya naikkan bajet 20 kepada 40. Sebab saya dapat CPL murah, bawah RM10, hijau. Kempen yang poster 5 pun saya letak RM20. Saya naikkan bajet dia sebab CPL dia RM5. RM5, okay? So, untuk option ni, saya akan tutup iklan yang mahal ni. So, saya akan run kempen B, D dan E sahaja. Bajet saya masih sama, RM100. Tapi dekat kempen B ni RM20 sehari. Kempen E, saya dah naik RM40 sebab CPL dia murah. Kempen D RM40, kempen E pun saya naik RM40 sebab CPL dia murah. So setiap hari saya masih lagi spend RM100, 20, 40, 40. Tapi saya dah ada 3 kempen yang stabil untuk saya punya leads. Okey, saya nak pause sekejap. So far boleh ikut ke? Boleh ikut tak? Apa yang saya cuba explain ni? Kalau boleh ikut, cuba komen. Boleh, boleh, boleh. Sementara saya minum air sikit. Okey, boleh. Santai. Okey, ini option yang satu. Kita tutup iklan yang mahal ni, kita alih bajet tu pergi ke yang perform. Ni saya alih je ni. Saya tak tambah iklan lain, saya alih je.
Puasa 1, 3 dah mahal tutup. So bajet 20, RM40 ni saya pergi kepada kempen D dan kempen E. Kempen nombor 4 dan kempen nombor 5. Merah tutup, kuning maintain, hijau scale up. Betul. Ni option satu. Option yang kedua pula adalah uh, kita dah tutup A dan C tu, kita boleh tambah kempen yang lain. Katakanlah kita tak nak scale up nombor 4, nombor 5 ni. Kita nak build sebanyak mungkin iklan yang profit, yang CPR rendah. So kita gunakan bajet RM20 yang merah tadi ni, kita buka iklan baru, letak set bajet RM20 juga. Dan proses tu continue. Kalau rasa okey, kita naikkan sikit bajet tu. So ini option kedua. Tuan-tuan boleh tambah pada bajet kempen yang dah okey ataupun tuan-tuan tambah kempen baru, buat test baru untuk untuk kempen baru lah, untuk dapat list yang baru. Okey. Kenapa macam tu? Sebab ads yang perform tu adalah asset. Kenapa saya kata asset? Sebab kita dah kira dah tadi berapa maksimum CPL yang kita nak, kita target. So, kita dah tahu benda tu. Selagi dia bawah daripada CPL tu, sebenarnya dia menguntungkan kita. Dia macam tak logik untuk kita tak spend. Dia jadi asset lah. So, dia akan continuously generate leads yang bawah daripada cost yang kita nak dan dia perform, dia dapat return yang lebih banyak kepada kita. So, dia adalah asset. So, matlamat kita adalah nak hasilkan sebanyak mungkin aset ni. Sebanyak mungkin kempen tu biar banyak, panjang yang beri ROAS yang tinggi kepada kita. Okay. So, ni kejap lagi saya nak jawab. So, saya patah balik sini sikit. Tadi yang ni. Okay. So, nanti rupa dia akan jadi macam ni. Tuan-puan akan ada banyak aset. Aset tu, aset yang beri pulangan lah. Pada ada kempen yang RM90, ada kempen yang RM60, ada kempen yang mungkin RM30 je. Tak kisah. Asalkan CPL dia masih lagi dalam kita punya target. Okay. So, saya sambung sikit. Kalau ads yang saya buat mula-mula tu okey, banyak masuk lead, lepas tu tak jadi. Kenapa? Okay. So sebenarnya setiap ads tu, kenapa kita nak kena sentiasa buat iklan? Sebab setiap ads tu ada tempoh hayat dia. Okay. Setiap ads tu dia ada tempoh hayat ataupun expired date dia lah. Okay. Satu konsep ni yang saya belajar daripada guru saya belajar balik adalah kita panggil point of diminished return. Di mana setiap ads kita tu, dia akan ada fasa curve tu. Fasa curve ni. Production, diminished return, return. So, kita dengan bahasa lain, satu kempen tu dia akan ada sampai juga tempoh tepu dia. Kalau bahasa mudah tepu lah. Tepu ads tepu. So, kita kena alert situasi setiap iklan yang kita buat tu. Kalau CPL kita sebelum ni okey, makin mahal, dia masih macam ni. Makin lama masa ataupun makin banyak kita letak bajet tu, kita naikkan, kan iklan tu okey kan, kita naikkan RM20, kita naikkan RM30, kita naikkan selagi kita naikkan okey, maksud dia kita masih lagi dekat pasal hijau ni. Okey. Ada satu masa kita naik bajet, CPL jadi mahal, jadi kuning. Dia sebenarnya dah masuk fasa ni. Kalau kita naikkan bajet ataupun kita maintain, tiba-tiba CPM makin mahal, dia dah masuk dekat bawah point of diminished return. Okay. So, kita kena alert benda ni. Macam mana kita nak monitor traffic light tadi lah. Merah, kuning, hijau tu. Supaya kita nak pastikan kita dalam situasi hijau dan kuning sahaja. Hijau kita boleh scale up, kuning kita kena berjaga-jaga. Kita tak nak iklan kita dekat merah. Sebab dia dah masuk fasa rugi. Okay, kita nak kalau boleh banyak dekat hijau. Kita nak untung je kita run iklan tu. Okay. So, untuk kes yang tadi contoh. Okay. Ini point okay, dalam konteks. Okay, katakanlah bajet kita tadi 100. Sekejap, saya nak masuk sini ke? Ini macam pening sikit. Takut pening. Bolehlah kot. Okay. Um, Katakanlah iklan yang kita buat tu dah banyak aset kan. Maksud dia dah perform banyak kempen tu. Katakanlah daripada bajet kita RM100, kita dah naikkan kepada RM200.5. Bajet sehari. Okay. Target CPL kita masih sama RM10. So untuk kempen satu tadi kita dah tutup. Kempen nombor B ni kita jalan maintain sebab dia kuning. Kita naikkan pun bajet dia. Kempen 3 kita dah set RM20. Merah tutup. Kempen D ni RM20. Hijau. Katakanlah kita naikkan 20, 30, 50 sampailah kita naikkan 100. Kempen tu saja RM100. CPL dia RM8. So dia dah kuning.
So dekat sini kita tak payah naik lagi dah. Sebab dalam point ni dia dah masuk dalam fasa kuning ni. So inilah maksimum RM100 je yang kita boleh spend untuk campaign tu. Kalau kita naikkan lagi, dia akan masuk kat merah dah. Okay. Katakanlah kempen yang poster nombor 5 ni, kita RM10, RM5, kita dah naik daripada 20, naik 30, hijau lagi. Naik 40, hijau lagi. Naik 50, CPI dia dah masuk RM8, dah kuning. Okay, so mana RM50 je kempen tu boleh pergi. Poster tu boleh pergi RM50 je, contohnya. Okay. So yang ni kita naik 20, yang ni kita akan tambah, tambah, tambah. So, point dia adalah setiap kempen tu dia ada bajet yang berbeza. Kenapa? Sebab dia ada point of diminished return yang berbeza. Dia ada tempoh tepu yang berbeza. So macam ni. So setiap kempen bergerak solo dan ada performance yang tersendiri. So kita manage secara overall. Kalau kita letak RM100 sehari, kita akan alih bajet set tu mengikut performance setiap kempen tu. Dan itulah cara kita manage iklan untuk dapatkan profit. Which is tajuk kita hari ni lah. Nak manage iklan secara profit kan? Macam ni. Macam ni. Daripada bajet RM100 nak naik RM200 pun, naik bajet RM1,000 ke, saya pernah manage yang RM1,000 sehari, RM3,000 sehari punya iklan pun sama. Campaign tu ada beratus. Konsep dia masih lagi sama. Kita dah set CPL, CPC maksimum berapa, teran tengok. Teran tengok. Tak jadi, buat campaign baru. Tak jadi, test video baru. Tak jadi, tukar, tukar, tukar sampailah kita dapat banyak-banyak macam ni. Yang asset yang CPL murah pada optimum result yang kita nak. Okay. So itulah dah habis hari ni. Okay. Kalau ads tu banyak masuk lead tapi tak dapat close. Adakah iklan tu masih relevan ataupun perlu stop? Stop bila dah sampai CPC. Sebab tu Puan Azma kena kena kira yang tadi tu. Sekejap. Yang ni. Okay. Contoh yang uniform tadi. Katakanlah kita dah spend kita punya cost per customer 150. Campaign tu katakanlah dah CPL murah tapi kita dah spend 150. Tak ada close. Tutup dulu. Kita kena find out kenapa tak close. Dia boleh jadi offer, dia boleh jadi memang banyak sebab lah. Dia boleh banyak sebab kenapa tak close. Offer kita ke, video kita ke, ataupun audience kita tak salah ke. Macam saya cakap tadi kan. Saya cari contohnya lah. Saya dah tahu audience saya lelaki je. Saya dah tahu kalau leads yang masuk perempuan, dia mungkin berbelah bagi nak buat decision. So dia boleh jadi faktor juga. So kalau kita tak ada data conversion rate ni, puan tak ada data conversion rate susah kita nak gauge. Tapi kalau tanya saya punya indikator adalah CPC. Kalau saya spend 150 untuk campaign tu, tak ada conversion lagi, saya akan tutup dan saya akan kaji kenapa tak jadi. Dan saya akan tambah baik apa yang tak jadi itu untuk the next campaign. Okay. Usually uh, Tuan Syahril, usually kita buat kreatif yang baru selepas analisis performa kan, baru kita tahu kreatif yang macam mana. Betul. Dia boleh jadi CPL murah tapi tak boleh close. Boleh jadi. So kita kena contoh video yang clickbait. Murah RM10 tapi bila masuk nak close harga dia RM1,000 contoh. Itu memang dapat CPL murah tapi tak boleh nak close. So kita kena analisis performance tu selepas kita buat test. Cost per result akan nampak setelah berapa hari ke? Cost per result, cost per customer tu. Tengok berapa lama kita spend. Kalau katakanlah RM150 kan. RM150 tu, katakanlah kita set bajet RM30 sehari. Kalau RM30 sehari, berapa lama nak sampai 150 tu? 5 hari. So RM30 kan. RM30 kali 5 baru sampai 150. So 5 hari baru kita boleh analisis. Campaign tu jadi perform ke tak. Dapat customer ke tak. Leads dapat selama 5 hari tu. Tapi ada tak yang boleh close dalam 5 hari tu? Kita pro. Kalau kita letak bajet RM15 sehari, dia akan jadi 10 hari. Nak jawab soalan Puan Lily. So RM15, RM15, RM15. Lama 10 hari tu, ada tak close? Kalau ada close, iklan tu akan continue lah. Kalau tak ada close, kena stop. Kenapa tak close? Okay. Tuan Mazlan, leads masuk WhatsApp tapi tak ada kualiti. Bila kita reply senyap, iklan jadi murah
tapi tak ada quality how to avoid. Dia okay, list dia dah masuk, kita kena interview. Kita kena interview leads yang masuk tu. Dia macam ni lah. Ini yang saya buat, saya baru je buat benda ni dekat dekat satu spa. So leads tu masuk banyak tapi tak boleh close. So apa yang tu duit kita dah spend tu memang dah habis dah. Okay, so kita kena identify kenapa tak close. Kita check. Adakah sebab offer kita, adakah sebab authority kita dia tak nampak kita ni boleh percaya ke tak? Adakah sebab market segment kita tak salah. Contohnya kita target siapa. So memang dia tak reply. Betul ada situasi macam tu. Tapi kita kena buat dia reply juga. Kita call dia, kita tanya dia, kita just nak feedback je. Boleh tak nak dapat feedback? Kenapa tak beli? Apa concern dia? Daripada reply dia tu, kita tahu audience yang masuk tu berkualiti ke tak. Dan kita kena improve on the next campaign. Contoh, spa tadi tu, yang masuk, um, kita dapat tahu dia foreign. Foreigner. Rupanya sebahagian daripada tu foreigner. So apa kita buat lepas tu, kita set campaign tu hanya Malay saja ataupun English saja. Kita letak restriction country dekat kita punya page. Semua tu lah. Sebab kita dah tahu yang masuk tu walaupun CPM murah tapi sebenarnya tak berkualiti. Daripada situlah kita dapat improve sikit, 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 sikit. Lepas tu kita tengok dia kata mahal. Contohnya lah, dia kata package kita mahal. So kita tengok kenapa mahal. So adakah uh, ini case study je lah. So kita tengok dia kata mahal sebab kita promote satu option je kat dia. So bila kita letak satu option kat dia, contohnya package yang kita jual adalah harga dia 400 setengah. 400 setengah tu dia nampak benda tu mahal. Kenapa dia dapat benda mahal? Sebab dia tak nampak ada package lain yang lagi murah ataupun package lain yang lagi berbaloi. So apa yang kita buat adalah kita buat tiga option. 400 setengah, 100, 3,000. Contoh. So bila kita buat tiga macam tu, dia akan nampak 400 setengah tu mungkin berbaloi disebabkan harga 3,000 tu mahal sangat ataupun disebabkan harga yang 100 package bawah dia tu tak berbaloi pada harga 100. So dia akan nampak 400 setengah tu murah. Faham tak? So benda tu kita kena test. Itu adalah kalau isu offer. So point saya adalah untuk puan tuan Mazlan, apa yang dah masuk tu cuba call, cuba dapatkan feedback. Dia siapa sebenarnya? Adakah dia tak ada duit? Contoh tak ada duit sebab apa? Adakah dia bukan orang yang betul? Dia bukan business owner ke? Dia bukan dia mungkin budak ke? So bila kita tahu contohnya dia adalah budak, kita janganlah target budak dah lepas tu. Kita target orang tua je lah. Kalau kita dah target orang tua, masih lagi tak beli, kenapa dia tak beli? Kita kena tanya dia. Kita kena tanya dia. Tak ada cara lain lah. Sebab kalau kita tak dapat feedback tu, kita tak boleh nak improve pun untuk the next campaign tu. Macam tu. Okay, ada template tak? Daily leads untuk team sale. Ada, kalau Puan Rozaini ada dapatkan saya punya course yang mana Saya rasa saya dah bagi, yang kalau yang TikTok saya dah bagi dalam Google Drive. Template dia. Macam ni rupa dia. Rupa dia. Rupa dia. Boleh tengok balik dekat. Saya ada bagi. Ni SOP. Daily Reads Report yang ni. Ni untuk TikTok lah. Boleh check balik drive. Okay. Ni. Ni dummy. Sorry. Ni dummy data. Okay. Contoh kita track berapa leads yang masuk daripada form, berapa leads yang masuk daripada live, berapa leads yang masuk daripada bio, total leads. Daripada leads ni berapa booking. Daripada booking ni berapa customer. Daripada customer ni berapa sale. Daripada sini berapa CPL, CPA, ads cost, berapa spend dekat sini. Ini template dia. Kalau puan tak ada ni, puan boleh je screenshot yang ni, buatlah jadual macam ni. Ini ya data yang saya monitor lah. So, setiap hari kita tengok berapa kita spend. Yang penting spend biasa tak tengok sangat pun spend. Yang kita tengok adalah CPL dengan CPA ni. Cost per customer, cost per acquisition panggil ataupun cost per customer dan juga CPL. Lagi yang ni dua boleh masih lagi dalam kita punya traffic light kuning hijau, jalan je tak kisahlah berapa expand ni sebenarnya lah. So ini template yang kita monitor. Dekat bawah ni nampak terus revenue berapa, nampak terus conversion rate berapa, nampak terus expand, cost per customer, CPL dan sebagainya. So kita boleh terus monitor.
Ada dalam Google Drive. Okey. Kempen yang saya post, saya boleh open balik atau saya buat kempen baru. Kalau hijau kuning lagi, open je balik. Dan monitor. Kalau kempen tu dah lama sangat, contohnya tahun lepas punya ataupun yang awal tahun itu dah stop. Kalau lama sangat, kempen tu akan learning balik. So kita buka, kita kena monitor. Sehari dua tu tengok. Performance dia sama tak macam sebelum ni. Kalau sama, teruskan. Kalau tak sama, kena off. Buat iklan baru. Duplicate iklan pun tak apa. Duplicate, buat baru. Start baru. Dan monitor. 2-3 hari, monitor. Uh, Tahun saya ni. Okay, tengok balik. Ada. Okay. So, ada soalan tak untuk topik malam ni? Saya tak sempat saya rasa. Sekejap. Ada Q&A ya? Saya rasa ada yang submit. Yang submit kan? Kita tengok. Uh, Kalau sempat form. Yang ni. Oh, ada 8 orang. Oh, yang ni baru submit. Ada tak antara tuan puan yang tanya soalan ni? Uh, saya nak jawab. Kalau dia tak ada dah ni, saya tak jawab lah kot. Q&A saya dah terjawab dalam topik tadi. Okey. Okey, saya tengok sekejap. Lead gen. Agak suka untuk pantau lead terbuka chat laptop. Ni pun tak ada cara lain. Boleh ke buka kat phone saja? Untuk TikTok ads tak boleh. Untuk Meta boleh. Untuk Meta ada apps. Untuk TikTok memang tak ada apps. Memang kena buka laptop. Setakat ni lah yang saya tahu. Tuan Bai Haki. Okay. Nak tanya untuk TikTok ads, satu ads boleh jalan satu video saja atau boleh jalan lebih macam FB? Boleh. Jawapan dia saya dah jawab tadi, which is kita punya ad structure tu, yang ni. Yang ni. Oh, kebetulan dah jawab Okay. Halangan terbesar leads berkualiti. Lead berkualiti ni macam tadi, dia subjektif. Dia boleh jadi uh, kita punya audience salah, dia boleh jadi offer kita salah. Banyak tau faktor dia. Sekejap, kalau saya nak tunjuk. Dekat mana ada benda tu lead booster. Saya ada buat webinar sebelum ni lead booster. Ada 13 faktor. Saya takkan sentuh lama ni. Saya nak bagi overview je lah. Uh, tak ada dekat sini, sorry. Dekat forensik. Ni. Nak menentukan iklan tu boleh convert ke tak ni. Faktor-faktor yang menentukan dia. Ini yang saya identify lah untuk business service ataupun yang buat iklan leads. Dia boleh jadi konten kita salah. Dia boleh jadi marketing, bukan salah lah, konten strategi kita kurang tepat. Marketing angle kita kurang tepat. Kita salah target audience kita. Kita tak sepatutnya target umur 20-an, kita target juga 20-an. Kita tak sepatutnya target orang KL, kita patut target orang Kuala Terengganu, tapi kita pergi target juga orang KL. Salah. Tapi jadi offer kita. Offer kita tu kalah dengan kompetitor. Boleh jadi. Ataupun offer kita tu tak cukup valuable untuk dia. Dia berkaitan dengan audience juga. Boleh jadi kita tak manage database dengan betul. Tak follow up. Dia boleh jadi sales cycle kita. Dia boleh jadi leads tu masuk. Dia tak boleh close terus. Dia memang ada sales cycle dia. Contoh business travel agency. Sales cycle dia 6 bulan. Saya dah ada beberapa klien yang memang kita buat meeting dengan dia, memang dia punya sales cycle 6 bulan. So sebelum 6 bulan memang tak close. So boleh jadi sebab sales cycle. Boleh jadi sebab admin tak pandai close. Dia macam-macam lagi benda. Memang tak sempat. Yang ni 2 jam pula kalau saya nak explain. Cuma point saya, kalau dia kata leads tak berkualiti tu sebenarnya banyak faktor. Susah saya nak jawab soalan macam ni. Untuk fashion, adakah beg biru digunakan untuk akaun TikTok? Kalau fashion, beg kuning je. Violation tapi akaun tu ada banyak follow. Live guna beg kuning, susah nak naikkan view. Guna ads untuk tarik crowd. Okay. Okay. So, untuk produk, memang beg kuning. Beg biru tak berbaloi. Sebab, macam mana TikTok TikTok dan juga Shopee, dia dah optimize untuk conversion. Kita ada satu faktor kita panggil adalah conversion rate optimization. Maksud dia,
dia dah mudahkan orang untuk beli. Dekat TikTok dan Shopee ada voucher, ada tekan klik 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 buy now pay later, macam-macam option dalam tu. So rugi kalau kita boleh buat beg kuning tapi kita pergi buat beg biru untuk produk. Ada, saya ada buat training personal coach juga untuk dia buat produk tapi dia nak buat beg biru sebab dia kata dia nak elak commission fee semua tu kan. Tapi end up result dia susah juga dia nak close. Sebabnya audience dekat TikTok tu memang dah terbiasa untuk close produk dengan beg kuning. So memang kena optimize beg kuning. So macam mana nak buat contohnya ada violation, jangan buat benda yang violation lah. Violation banyak tapi uh, bahasa mudah dia jangan buat ya benda yang di-violation kan tu. Dia boleh jadi offer. Kalau orang tak masuk, dia boleh jadi offer. Saya ada client fashion, memang susah. Dia boleh jadi offer, dia boleh jadi rupa live kita, dia boleh jadi live host kita, banyak faktor lah. Tapi soalan dia kata, baik guna beg kuning ke beg biru, beg kuning. Produk beg kuning. Okey. Berapa persen penambahan daripada bajet asal ads hijau nak tambah lead? Okey. Kalau saya 20 ke 30% dalam satu masa. Contoh dah 20 ringgit sehari, naik 30%. So naik berapa 30%? 30% daripada 20 ringgit. 6 ringgit. So daripada 20 ringgit naik 26 ringgit. Monitor 3 hari. Kalau okey naik 30% lagi. 30% daripada 26 ringgit. 7.8. So tambah 26. Okey, so daripada 26 ringgit naik kepada 34 ringgit. 30%, 3 hari naik, 3 hari naik, 3 naik, naik. Pernah pernah tambah bajet respon makin berkurang. Ngam. Tambah bajet, respon makin berkurang. Tak tahu kenapa. Sebab dia, saya dah jawab tadi. Sebab dia adalah, ini jawapan dia. Kita dah run iklan, tiba-tiba tak jadi, dia dah masuk point of diminished return, dia dah tukar iklan. Okay. Oh, dah jawab dah semua soalan tadi. Okay. Mana yang best, CTA direct WhatsApp ataupun isi form bila kita contact balik? Jawapan dia kat mana? Point ni rasanya. Kalau tanya saya, jawapan dia adalah soalan puan tu yang ni. Kita A/B test campaign. Nak buat campaign WhatsApp ke nak buat campaign leads? So jawapan dia apa? Jawapan dia objektif campaign WhatsApp ke objektif campaign form? Kan soalan dia. Nak tahu yang mana kita kena kira dua-dua ni. Yang ni dah run CPL CPC macam mana? Yang ni dah run CPL CPC conversion rate macam mana? Dan yang mana yang convert better? Yang mana yang untung? So ini adalah A/B testing campaign. So saya tak ada jawapan tu, puan kena test. Tengok dua ni, video yang sama, copywriting yang sama. Tengok. Leads yang sama. Yang ni 10 lead, yang ni 10 lead. Yang mana convert? Kalau yang A tu convert, jalan dengan A je lah. Tak payah jalan B tu. Okay. TikTok Ads Manager boleh add page link Ads Manager ke home screen phone. Ini untuk iPhone, Android tak pasti. Oh, ini Tuan Syarif beritahu. Boleh add page and link Ads Manager ke home screen phone. Ini saya pun tak pasti buat macam ni. Buat shortcut maksud dia, Tuan Syarif. Buat shortcut URL lah kan. So buka dekat browser. Ikut. Point ni kena test juga betul. Itu adalah A/B testing. Kena test juga. Okey. Saya dah buat Ads Manager, saya buat leads dan WhatsApp untuk projek. Saya tak faham Puan Lily. Tengah tulis lagi kot. Sekejap. Sekejap, ada orang nak masuk lagi ke? Tak pandang dah. Sekian orang. Yang last session ada yang komen kat saya, dia kata setengah jam dia tunggu dah dekat waiting room. Yalah kita tengah explain kan. Saya tengah cerita macam ni, tak tengok dah. Waiting room tu. Okay. Saya ada buat Ads Manager, saya buat leads dan WhatsApp untuk projek. Saya tak faham soalan Puan Lily ni. Ataupun kalau ada siapa ada soalan lain lagi untuk saya jawab. Kalau ada. Okay. Tuan Syari ada icon apps spesifik untuk page Ads Manager tu. Okay. Masa buat campaign, saya buat form leads dan WhatsApp. Okay.
Okey, Puan Lily dah test. Sekejap. Puan Lily kan yang tanya soalan yang awal tadi? Yang tanya soalan Puan Aini. Okey. Ni Puan Lily sharing. Okey, dah test. So, Puan Lily dah dapat jawapan. Form ke yang WhatsApp yang sesuai? Itu untuk Puan Lily saja. Ah, dia setiap niche, setiap video, dia banyak variable. So, kita boleh buat sebagai reference. Tapi kita kena tengok data kita juga. Data kita cakap apa. Yang penting data kita. Oh, lah kali buat dua-dua So, dua-dua dapat conversion rate yang better lah. So, kalau dua-dua dapat conversion rate yang better, kita boleh pilih lah nak buat campaign jenis mana. Yang mana memudahkan kita. Kalau form senang, form. Kalau nak buat direct WhatsApp senang, direct WhatsApp. Kalau case Puan Lily ni lah, dia dua-dua uh, sama je performance dia. So, boleh buat dua-dua. Ataupun saya buat salah satu je lah. Terpulang. Dia tak ada salah betul. Yang penting kita nak banyakkan aset. Kita nak banyakkan aset supaya lagi banyak iklan yang perform. Ni kita aset. Lagi banyak iklan yang perform, lagi untung kita lah. Macam tu lah. So dia tak ada limit sebenarnya. Kalau ada yang tanya soalan saya, dia tanya kat saya berapa nak spend. Berapa nak spend tu very subjektif lah. Kalau tanya saya dia unlimited. Selagi dia untung, selagi itulah sepatutnya kita spend. Hmm. Cuma isu dia adalah boleh ke kita buat iklan yang menguntungkan? Itu another skill set lah. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak lain? Sebelum uh, sebelum saya nak buat satu sharing lah. Kalau boleh saya nak buat satu sharing untuk mereka ini. Okey. Boleh ke saya nak buat satu sharing kos yang advance lah. Kalau tuan-puan berminat nak tahu kos yang advance daripada yang dah dapat sekarang ni. Ada tak yang nak tahu? Kalau tak ada saya tak share lah kot. Boleh. Puan Syarif boleh. Okey. Okey, sebelum saya jawab poin ni tu saya nak buat sharing ni sekejap lah. Okey. Okey, so untuk saya ada satu video course. Okey, ini sebenarnya yang saya share malam ni, slide ni sebenarnya ini adalah sebahagian kecil daripada video course yang saya keluarkan. Nama dia adalah Market to Scale. Market to Scale. Jom kita buka jap. Okay. Ini untuk mereka yang uh, nak tahu lebih detail. Sebab yang saya cerita tu hanya sebahagian kecil tau. Sebahagian kecil untuk kalau tuan-puan yang ada masalah nak buat kempen yang high profit. Dia banyak banyak sebab. Yang saya cerita tadi tu hanyalah satu sebahagian kecil, satu kedua topik dalam program Market to Scale ni. Market to Scale ni adalah untuk mereka yang nak belajar macam mana nak buat kempen marketing yang high convert. Okay? Jadi saya akan bagi link ni. So dalam ni dah ada lah. Sebelum ni dah ada testimoni boleh tengok dalam ni. Dah ada banyak peserta yang dah join MTS ni. Boleh tengok juga sebenarnya ada video yang saya buat tapi saya tak pilih lah mana saya just nak share je. Ada testimoni ni saya pun tak akan go through. Cuma poin saya adalah ini so far yang saya dah apa yang saya cerita ni adalah pengalaman yang saya dah buat sebelum ni selama 10 tahun lebih ni untuk saya punya bisnes dan juga untuk klien-klien saya. So semua info, input, cara, strategi yang saya dah buat tu pengalaman saya tu saya masukkan dalam video course ni. So ini adalah saya sebelum ni. Saya ada bisnes retail store saya sendiri pada tahun 2015 sampai tahun 2023. Saya buat bisnes fashion. Saya jual baju. Saya ni adalah stokis. Saya stokis lah dekat dekat Kuantan. So kita ada butik, kita ada jual e-com, kita buat butik, kita buat agent dropship, segala benda kita dah test lah senang cerita. Shopee, TikTok, semua kita test masa ni. Okay. Um, so ini saya buat 2015 sampai 2023. Secara concurrent saya buat 2021, saya buat best media marketing. Benda yang saya buat sekarang ni lah sharing pasal iklan, buat digital marketing ni semua. Sampai sekarang.
So saya boleh kata saya ada kedua-dua portfolio ni. Saya ada portfolio produk, macam mana nak run iklan untuk produk. Saya tahu macam mana nak buat iklan untuk servis. Kedua-dua ni lah. Sebab itu adalah pengalaman saya sendiri selama ni. Saya pun pernah buat bisnes produk dan sekarang ni pun saya buat bisnes servis pula. Okay? So, semua pengalaman ni antara engagement lah. Banyak event macam webinar macam ni dalam WhatsApp, dalam grup. Banyak je yang tanya. Ada tak cara iklan yang proven? Macam mana kita nak kira CPA, SPC, benda yang saya ada cerita tadi tu. Berapa nak spend iklan sehari? Kenapa saya buat iklan tak jadi-jadi? Sebenarnya tak ada jawapan straightforward benda tu. Saya memang tak boleh nak explain secara detail. Audience tak berkualiti tadi tu. Macam mana saya nak explain itu? Susah saya nak explain. Sebab dia banyak faktor yang contribute kepada benda tu. Boleh jadi audience, banyak benda lah. Dia ada 13 benda ni antara ni. Audience, content tak betul, audience tak betul, offer tak betul, mungkin closing tak betul. Dan faktor-faktor ni lah, kalau kita nak dapatkan result padu, result yang power, yang menguntungkan kita, dia kena contribute kepada semua elemen ni. Kena tengok adakah marketing angle tak betul ke, adakah content tak betul. So kalau benda tu dah tersusun cantik, dia akan dapat result macam ni. Ini antara result yang saya dapat dengan klien lah. Okay. Sale dia naik 150%. Yang ni sale dia naik 200%. Saya go through cepat je lah. Sale dia naik 2 kali ganda. Yang ni sale naik sampai 700%. Daripada dia sebelum 22,000 jadi kepada dekat 200,000 sale. Okay. Apa yang saya buat adalah fundamental je. Dia tak ada teknik-teknik yang terbaru, dia tak ada cara susun iklan baru, tak ada. Contoh yang tadi yang saya explain tu kan, macam itulah cara cara kita nak susun. Cuma yang jadi ke tak tu adalah another skill set yang kena tahu adalah macam mana nak buat content strategy, macam mana nak manage overall campaign, itu adalah benda semua tu. Yang tu semua tu saya masukkan dalam workshop. Ini workshop lah, workshop market to scale nama dia. Okay? Macam mana kita nak marketkan kita punya business dan kita nak scale up, nak lagi besar, lagi besar, lagi besar. Okay? So, ini adalah video course. Sebenarnya saya dah buat live workshop, tapi live workshop tu dia macam banyak banyak halangan daripada audience sebab dia tak dapat join, kadang tersangkut, susah dia nak dia nak attend. So, workshop 3 hari kita buat masa tu. 3 hari tu susah nak attend full. So, apa yang saya buat kali ni adalah saya buatkan dalam bentuk video course. So, akan ada video course 17 video dalam market to scale ni. Durasi dia 5 jam lebih sebab originally dia adalah rakaman webinar selama 3 hari. Saya dah cut kepada 17 video supaya lebih senang nak buat. So, bila anda join workshop online ni, market to scale ni, anda akan tengok dulu video. Macam mana nak merangka high convert punya campaign. Kita nak belajar benda tu. Bukannya nak buat iklan saja. Kita nak content macam mana, video macam mana, macam mana nak manage, macam mana nak buat sale target semua tu. Dan ada homework. Anda akan tengok dulu video ni, ada homework. Lepas anda beli, anda join market to scale ni akan terus dapat link dekat email macam anda beli video course lain sebelum ni. Cuma yang ni ada homework dia. So anda tonton dan anda ada homework. Okay, so bila anda dah buat homework tu, homework dia macam mana? Homework dia macam ni. Homework dia adalah setiap video tu akan ada satu task. Okay, so workbook dia macam ni. Kita nak belajar macam mana nak bina high impact marketing campaign. So akan ada task. Contohnya task 1, task 2, task 3. Banyaklah. Jadi saya akan go through modul tu lah. Task 4 sampailah 13 task. Okay. Barulah 13 elemen yang kita susun tu barulah kita boleh buat campaign yang high impact. Okay. So homework ni kena hantar. Hantar dekat saya. Dan juga kita akan go through sama-sama dan saya akan feedback dalam one-to-one punya consultation. Mana nak ubah, mana nak adjust semua tu. Selepas anda join ni, anda akan faham apakah key elemen dalam nak rangka campaign digital marketing. Dia banyak elemen nak kena settle, tapi ini adalah key elemen yang saya masukkan dalam tu. Anda terus dapat tahu masalah dekat mana, boleh terus troubleshoot dan boleh terus improve iklan campaign tu. Dan yang paling penting, dia boleh bantu anda nak rangka campaign yang seterusnya. Iklan nak buat macam mana, konten nak buat macam mana, nak buat seterusnya dekat belakang nanti. Okay? So, modul dia ada macam ni. Topik 1 macam mana kita nak buat product market fit. Kita ada produk, macam mana kita nak cari market yang fit kepada kita punya produk. Okay? Market yang betul supaya leads ataupun kita boleh buat jualan tu lebih senang convert. Dia bukan semua orang adalah target market kita. Kita kena betul-betul tahu market kita tu dan kita tahu produk kita tu dan kita nak fitkan dua tu. Yang tu dulu.
ada subtopik dia macam ni lah, market segmentation, macam nak buat market cutting angle. Topik yang kedua adalah macam mana kita, bila kita dah tahu produk market fit tu, kita dah tahu macam mana nak jual, nak marketkan kita punya produk tu, barulah kita masuk topik yang kedua adalah mastering ads kreatif. Macam mana kita nak content, macam mana nak kena buat. Um, ada framework dia. Macam mana kita nak susun kalender, macam mana kita nak susun kita punya service, macam mana kita nak susun kita punya offer. Apakah kita ada 3M punya formula, kita ada 7 puzzle punya framework. Yang tu kita akan buat, kita akan mahirkan mastering ads kreatif tu, macam nak buat konten tu selepas kita dah tahu product market fit yang tadi tu. Okay. So bila kita dah tahu dah buat konten apa, barulah kita topik yang ketiga lah, kita mastering ad setup dan juga budget management. So macam mana kita nak buat KPI list, ad budget nak letak berapa, ad structure macam mana, budget nak naik turun macam mana, dan 4 jenis pivot. So yang saya share malam ni adalah yang dekat sini. Topik nombor 3, ad structure, budget dan juga budget management ni. 3 subtopik bawah yang ni. So sebelum ni, sebelum kita buat iklan tu sebenarnya ada lagi 2 topik besar yang kena mahir dulu. Barulah kita dapat result nanti, end in mind, end goal dia adalah campaign yang berkualiti, yang senang convert tu semua tu. Dan ada homework, final session dengan saya. Dan anda ada juga 3 bulan punya WhatsApp group coaching dengan saya lah. Okay, yang ni memang specifically untuk MTS saja, bukannya untuk, sebab ada yang beli TikTok punya beg biru tu tak ada yang group support. Yang ni memang ada group support lah. So ini mungkin anda perlukan benda ni. Okay. Impact dia tak apalah. Ini adalah framework yang kita pakai. Saya akan go through. Saya minta maaf memang tak sempat nak go through dalam malam ni. Dia memang memerlukan 3 hari. Kalau anda go through MTS ni, barulah anda faham step by step macam mana nak buat campaign yang high convert tu. Ada framework ni. Ni 7 puzzle framework yang saya guna. Sales cycle pula. Ada 6 sales cycle ni. Macam mana nak tahu leads tu dekat mana, nak tahu dia nak beli ke tak, fact finding, presentation semua tu. Siapa yang nak kena join ni? Kalau anda adalah business owner ataupun solopreneur yang nak naikkan sale dan nak naikkan bisnes anda pada kos yang optimum. Kita nak iklan tu, memang kita nak spend, tapi kita nak spend yang optimum. Itu sesuai untuk anda. Kalau anda business owner ataupun solopreneur yang nak cepat, yang tak nak bazirkan progress, bazirkan masa, anda nak tahu terus macam nak terus buat, nak terus perform, ini adalah kos untuk anda. Dan dia sesuai juga untuk anda yang nak mahirkan fundamental iklan untuk dapatkan campaign yang high convert. Okay. So berapa harga dia? Harga dia untuk market to scale ni, untuk video selama 5 jam lebih ni, 3 bulan bersama saya ni. Okay. Saya terus jam Okay. So kalau nak kalau anda tak dapatkan MTS ni, apa yang terjadi? Anda akan rugi masa, which is anda tak tahu campaign yang anda buat tu perform ke tak. Anda akan rugi bajet iklan, mungkin terbakar duit sebab anda tak tahu faktor yang kat depan tu, konten macam mana nak buat, market segmentation macam mana buat. Anda saya tak sempat explain malam ni. Saya explain dekat belakang je. Dan juga anda akan rugi peluang sebab anda akan tak dapat hasil yang setimpal. Run iklan tapi tak ada result. Okay. So kalau klien saya yang saya consult dan saya train, saya akan charge 3,000 sebulan. Retainer fee. Ini normal saya charge 3,000 sebulan. So kalau anda join MTS ni, ibaratnya 3 bulan bersama saya, nilai dia adalah RM9,000. 9,000. Tapi untuk malam ni, 3 bulan group support bersama saya, program MTS, kita ada one-to-one coaching, bukan RM9,000, bukan RM4,500, tapi hanya RM497 sahaja. Okey. So kalau anda berminat nak dapatkan MTS ni, saya letak link dekat chat. Anda boleh check dia benda tu. So ada bonus juga, ada bonus mana ni anda boleh baca, go through. Dalam kelas ini banyak perkara yang saya belajar, terutamanya dalam menstrategikan iklan, dalam menghasilkan iklan yang lebih berkesan, dapatkan leads yang lebih bagus. Saya dapat tahu macam mana nak buat market segment, targeting audience, yang mana sebelum ni saya ada benda tu tapi tak tahu macam mana nak aplikasikan. Ads yang berbayar. Dan saya takut untuk rugi banyak. Jadi Cik Farid Ghazali dah ajar saya macam mana traffic light system, dan mana kita nak scale up, nak tambah kos dalam iklan ataupun nak kurangkan kos iklan. Bagi saya, dia membantu saya untuk menggunakan duit yang saya ada secara efficiently untuk ads. Okey, so saya nak jawab soalan Puan Aini. Okey.
Boleh ke buat X time cuti pause weekdays on balik campaign? Boleh? Boleh. Kita, in fact, kita akan monitor kita punya campaign tu. Mana ya? Monitor campaign. Monitor campaign sini kan? Sini. Okay. Ini real case study. Bukan case study lah, real pengalaman lah. Saya ada klien yang pusat tuition. Okay. So, bila klien pusat tuition ni, uh, bila cuti sekolah aja, memang cloud semua data. CPL mahal gila, CPL tak convert. Seminggu sebelum cuti sekolah, seminggu selepas cuti sekolah. Pada waktu cuti sekolah, seminggu, 2 minggu, dan seminggu selepas cuti sekolah. Itu adalah waktu dia yang memang tak convert lah. Tak kisahlah, buat kelas free pun memang tak ada orang nak join. Senang cerita lah. Kan? So, bila kita sendiri tahu bisnes kita macam tu, contoh puan sendiri tahu bisnes puan macam tu, masa cuti tu memang dah tak ada nak buat apa, kita pause je dulu. Kita monitor CPL ni semua. Kalau yang tak tahu lagi, mungkin kita on je. Contohnya katakanlah bisnes jenis yang macam cuti sekolah pun masih lagi orang cari benda bisnes dia tu, kita on je lah. Tapi kita monitor CPL, CPC semua tu. Kalau CPL dah mengarut, pause je. Lepas 3 hari, lepas seminggu, lepas 2 minggu nak on balik pun, dia masih akan gunakan konsep yang sama. Bila kita nak on balik, kita kena monitor balik iklan tu. Selama 3 hari CPL okey ke tak? Kalau tak okey, tutup balik. Lepas tu on balik. Tutup balik. Boleh, tak ada masalah. Dia pause ke tak tu, dia tak menjejaskan secara teknikal iklan tu. Yang menjejaskan secara teknikal iklan tu adalah kalau kita tukar copywriting. Kalau kita tukar copywriting, kalau kita tukar gambar, kalau kita tukar video, maknanya kita sentuh bahagian ad tu. Kalau kita sentuh bahagian ad tu, itu akan menjejaskan dia punya algoritma tu. Kalau kita sentuh juga kalau bahagian ad set, dia akan menjejaskan uh, campaign tu. Ni. Kalau kita sentuh kat sini, kalau kita sentuh kat sini, dia akan learning balik iklan tu. So kalau puan nak on pause, on off pause iklan buka balik tu, itu tak impact. Boleh je, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Kita on dulu better nak buat. Okay. Macam tu. Saya dah menjawab soalan poin ini. Ada tak soalan lain yang nak tanya sebelum saya end the session? Okey, terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Okey. So, ada soalan lagi tak? Yang berkaitan dengan topik malam ni ke ataupun tak berkaitan? Saya spend 5 minit lagi lah. Sampai pukul 11 lah kot. Kan? Kalau tak ada, kita tutup je terus. Siapa ada soalan? Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan Tak ada soalan 1, tak ada soalan 2, tak ada soalan 3. Okey. Okey, so boleh ke saya end the session? Kalau dah tak ada soalan. So again, mana yang tadi? Bukan yang ni. Yang ni. Okey. Okey. So terima kasih banyak-banyak tuan puan yang join webinar malam ni. Sekejap, betul ke tak ada soalan? Sekejap, tengok chat. Ada soalan tanya dalam grup. Okey. Puan ada akses dalam grup, okey lah. Ada orang yang tak ada akses dalam grup. Okey. So terima kasih dekat tuan-puan yang join webinar malam ni. So saya harap sangat benda ni membantu tuan-puan bagi idea macam mana apa nak buat tu. Dan hopefully saya buat lagi lah bulan depan. Saya cubalah Okay.